Hari ini kita akan pergi kepada satu negeri Melayu yang hilang di Sumatera, iaitu Kesultanan Asahan. Asahan bermula sekitar tahun 1620 sebagai kerajaan bawahan Aceh. Dengan anak Sultan Aceh, Abdul Jalil dilantik sebagai Sultan Asahan yang pertama. Kemudiannya, pada abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19, Aceh mula menjadi lemah lalu digantikan dengan Siak sebagai penguasa negeri-negeri pantai timur Sumatera. Walaupun berada di bawah Siak, mereka tidak kuat kuasakan kedaulatan mereka ke atas negeri-negeri ini. Tindakan ini membenarkan Kesultanan Asahan memerintah secara sendiri. Dari segi penduduk, kerajaan Asahan mengawal dua etnik yang berbeza, iaitu Melayu dan juga Batak. Batak merupakan etnik majoriti yang tinggal di kawasan pedalaman sebagai petani, manakala orang-orang Melayu pula menjadi pengantara antara orang Batak dan juga para pedagang luar. Pada tahun 1858, Siak telah pun jatuh ke tangan Belanda dan mereka berusaha untuk menguasai negeri-negeri pantai timur Sumatera. Pada waktu itu, Sultan Ahmad Shah cuba untuk mempertahankan kedaulatan Asahan daripada Belanda. Namun, baginda tewas pada tahun 1865 lalu melarikan diri ke kawasan pedalaman. Penentangan Sultan Ahmad ini diteruskan sehingga tahun 1886 apabila baginda diculik dan dipaksa tanda tangan perjanjian untuk tunduk kepada Belanda. Sepanjang penjajahan Belanda, pembesar-pembesar Melayu menerima keuntungan melalui elang dan royalti untuk ladang-ladang yang dibuka orang Eropah. Rakyat tempatan pula mendapat perlindungan di mana 4 hektar tanah milik mereka dilindungi daripada penerokaan orang Eropah. Namun, ada juga peladang-peladang Eropah yang melanggar peraturan ini. Walaupun begitu, Asahan menjadi aman dan juga makmur sehinggalah zaman pendudukan Jepun. Pada tahun 1946, kesengsaraan akibat Perang Dunia dan pengaruh komunis menyebabkan tercetusnya revolusi sosial di Sumatera Utara. Revolusi ini menyasarkan keluarga-keluarga diraja sekitar Sumatera Timur termasuklah Asahan. Pada waktu itu, Sultan Syaibun cuba bekerjasama dengan Republik Indonesia, tetapi pengaruh komunis yang terlalu kuat mengakibatkan tiada apa-apa yang tentera Indonesia mampu buat untuk redakan keadaan. Walaupun Sultan Syaibun berjaya menyelamatkan diri, seramai 140 orang telah pun dibunuh. Ketiadaan ruang untuk membentuk semula kerajaan akhirnya menyebabkan wilayah negeri tersebut diserap ke dalam Republik Indonesia. Kini, walaupun Asahan telah pun dibubarkan, Sultan Asahan masih lagi wujud sehingga hari ini sebagai ketua adat kepada Lembaga Kebudayaan Melayu Asahan.